Muhibah Alliance minta wang deposit sebelum berikan wang pinjaman. Okey, Tuan Hakim. Ya. Alright. Baru-baru ni ada aduan mengenai scammer yang menyamar sebagai pihak Muhibah Alliance dengan memberikan pinjaman wang tapi meminta wang deposit terlebih dahulu. Boleh Tuan jelaskan lebih lanjut mengenai kes ini? Logically kalau kita fikir, seseorang bila dia nak pinjam duit, orang tu tak ada duit. Kenapa pula pihak yang nak meminjamkan duit tu dia nak suruh you keluarkan duit, sedangkan sepatutnya dia supposedly bagi you duit? Doesn't make sense lah. Masyarakat kena sedar lah benda tu. Kena fikir dulu. Nak bertindak tu kena fikir. Macam mana mereka di luar sana boleh elakkan diri daripada tertipu dengan taktik penyamaran sebagai Muhibah Alliance ni? Yang pertama sekarang, siapa-siapa masyarakat sekarang, orang ramai dapat apa-apa panggilan yang dia tak yakin dengan ni betul Muhibah ke ataupun mana-mana lah, tu dia boleh call 997 diwujudkan khas untuk check tentang scammer ni betul atau tak. Bagaimana pula dengan nasihat daripada pihak PDRM kepada Muhibah Alliance sendiri supaya masalah ini dapat diselesaikan? Inisiatif yang Muhibah Alliance ambil hari ini, panggil PDRM untuk educate semua pekerja-pekerja dan viralkan di semua media sosial lah. So orang ramai boleh tengok, orang ramai boleh faham, orang ramai boleh belajar apa macam mana scammer, cara penipuan. Lebihkan lagi usaha untuk kenalkan orang ramai tentang siapa Muhibah Alliance. So orang tahu dia ni scammer ataupun tidak. Adakah sebarang tindakan undang-undang yang boleh diambil terhadap mereka yang membantu scammer? Contohnya mereka yang menyewakan akaun bank mereka kepada scammer? Mereka didapati bersalah lah di bawah seksyennya tersebut lah. So, memang dilarang sama sekali kita beri akaun kita untuk digunakan oleh pihak-pihak ini. Itu saja perkongsian daripada pihak PDRM. Korang yang tengah tengok video ni perlu lebih berwaspada agar pihak Muhibah Alliance dapat mengambil tindakan untuk menghentikan masalah penipuan ini.